Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan baca hadis yang pertama. Hadis yang seterusnya akan disambung oleh Ustaz Yusuf kita, yang kedua dan seterusnya, dan saya urai sikit-sikitnya. Hadis yang pertama menuntut agar kita mengikhlaskan niat. Kita dah baca hadis kemarin. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sanad muttasil ila Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, wa muttasilan sanaduhu ila Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ala al-minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kita dah baca kemarin dan terjemahannya. Secara ringkasnya, hadis ini menuntut kita mengikhlaskan niat, dan Imam Bukhari rahimahullah memulakan dengan niat, dan hadis yang pertama tentang niat, sedangkan tajuk yang pertama ialah tajuk wahyu. Kenapa? Kerana semua hadis yang kita nak pelajari mesti kita kena yakin baginda adalah penerima wahyu. Dan kenapa perlu dengan niat? Kerana ada ulama yang bernama Imam Zuhri menyatakan, mulakan kitab anda ataupun kitab yang anda tulis dengan bab niat, supaya memberi perangsang kepada semua orang yang beramal, mesti beramal dengan amalan yang baik yang disertakan dengan niat yang ikhlas, supaya ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah banyak kitab mula dengan bab niat, seperti Sahih Bukhari, seperti Riyadhus Shalihin, seperti kitab Azkar dan kitab-kitab yang lainnya. Kerana kalau tidak ikhlas, dibimbangi, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis akan ditolak amalan tersebut. Apa makna ikhlas? Ikhlas mempunyai banyak makna. Salah satunya ialah segala tindakan kita, kata-kata, perbuatan, gerakan dan diam, kita lakukan dengan niat yang ikhlas, yakni dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud niat di sisi sebahagian ulama. Semua kerja buat kita tujuan lain tidak bukan untuk mendapat pujian manusia, bukan untuk diangkat oleh orang ramai, tapi tujuan kita hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai dan redha Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Orang yang melakukan sedemikian dengan ikhlas, ketika itu amalannya, apabila syarat yang pertama cukup dengan ikhlas, syarat pertama dia seorang muslim, syarat kedua ikhlas, syarat ketiga tidak bercanggah dengan syarak, maka tiga syarat ini dipenuhi, mudah-mudahan semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlasnya ada tiga jenis. Ada niat kerana untuk mendapat pahala, ada niat kerana untuk menjauhkan daripada neraka. Yang pertama niat untuk mendapat pahala dan syurga, itu disebut sebagai ikhlas orang-orang yang berniaga. Karena orang berniaga dia beramal kerana nak untung. Yang kedua, niat untuk menjauhi daripada siksa dan neraka dan murka, itu nama dia ikhlas hamba, kerana hamba buat sesuatu takut dimurkai oleh Tuhan dia. Yang ketiga, bukan kerana nak mendapat anugerah dan bukan kerana takut kepada siksa, tetapi beramal kerana Allah itu Tuhan yang sewajarnya dan selayaknya untuk kita beramal kerananya. Ini nama dia ikhlasul ahrar, ikhlas orang-orang yang merdeka. Ketiga-tiga jenis ikhlas itu dibahaskan dalam bab huraian kepada hadis ini. Dan hadis ini mengajar kepada kita bahawa tidak akan sah satu amalan kalau tanpa niat. Kita solat tak niat, tak sah solat itu. Kita puasa tak niat, tak sah puasa itu. Maka sebagian ulama menyatakan hanya saja amalan itu sah apabila ada niat yang betul. Sebagian lagi menyatakan innamal amal takmul bin niyah. Sebagian kata innamal amal tasihhu bin niyah. Jadi pastikan niat kita niat yang ikhlas. Dan hadis ini juga menjelaskan ada satu perbuatan yang sama tetapi mendapat balasan yang berbeza menurut niat yang berbeza. Kalau niat kerana dunia akan dapat dunia, niat kerana Allah akan dapat Allah Ta'ala. Buktinya seorang yang berhijrah dan orang kedua juga berhijrah, tapi orang yang pertama berhijrah kerana dunia, orang kedua berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka yang kedua itulah yang kita hendak. Maka Imam Syafi'i kata, aku cinta kepada orang baik walaupun aku tidak baik, dan aku benci kepada orang yang perniagaannya maksiat walaupun harga barang perniagaan kami sama.
Maksud Imam Syafi'i walaupun amalannya sama, sama-sama solat, sama-sama belajar, sama-sama bekerja, tetapi yang seorang niat ikhlas, seorang tidak ikhlas, maka yang tidak ikhlas itu termasuk dalam orang yang berhijrah kerana dunia atau kerana mengahwani seorang perempuan. Yang ikhlas itu orang yang berhijrah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk mencapai redha Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka kita sambung kepada hadis yang kedua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi darain amin. Allahumma amin. Hadis yang kedua menuntut ilmu di sahih hadapan. An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu id aqbala thalathatu nafarin fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahluhuma fara'a فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدكم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فعرض الله عنه. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam masjid dan sekumpulan para sahabat bersama baginda, tiba-tiba datang 3 orang lelaki. Maka datang 2 orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah pergi oleh individu yang ketiga. Maka mereka berdua berhenti di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun individu pertama, maka ia melihat satu ruang kosong dalam majlis ilmu itu, lalu ia pun duduk padanya. Adapun lelaki kedua, maka ia duduk di belakang majlis. Adapun lelaki ketiga, maka ia pergi dan tidak kembali. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menyampaikan ilmu atau zikir atau khutbah atau seumpamanya, maka baginda bersabda, "Mahukah aku memberitahu kamu semua tentang keadaan 3 orang manusia?" Adapun lelaki pertama, lalu ia berlindung pada Allah menyertai majlis yang mulia ini, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan rahmat dan redha-Nya. Adapun lelaki yang kedua, maka ia malu menjauhi bersesak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksanya. Adapun individu ketiga, lalu ia berpaling dari majlis Rasulullah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling daripadanya, murka ke atasnya. Ya, hadis yang kedua menceritakan setiap kali majlis ilmu itu wujud, maka orang yang mendengar dan mengetahui kedudukan majlis ilmu itu pasti terbahagi kepada 3 golongan. Golongan yang terbaik, golongan yang pertama berusaha menghadirkan diri ke majlis ilmu dan berada di hadapan ketika menuntut ilmu. Sebagaimana kita solat yang terbaik bagi orang lelaki berada di saf yang pertama, yang kedua nombor 2, yang ketiga nombor 3, begitu seterusnya berikutnya. Maka mengaji itu yang paling baik duduk dekat dengan guru, itu yang pertama. Kalau yang kedua, dia mungkin datang lewat, dia tak sempat nak masuk dan ruang sudah penuh, maka dia mau belajar juga, tapi dia sampai ke peringkat duduk yang di akhir. Ini orang yang kedua. Dan yang ketiga, orang yang tidak mempedulikan majlis ilmu, orang yang tidak merasakan majlis ilmu sesuatu yang majlis yang berharga dan bermanfaat, maka dia tidak menghadiri, bahkan dia melarikan diri dan menjauhkan diri daripada majlis ilmu. Allah sebut dalam Quran, farrat min qaswarah. Ada orang yang apabila dia mendengar tazkirah, menyampaikan ilmu, dia lari seperti mana larinya seekor kuda daripada singa. Takut, tak suka dan benci kepada majlis ilmu. Maka hadis ini mengajar kepada kita, yang terbaik kita jadikan diri kita golongan yang pertama. Kalau tak mampu golongan pertama, mempunyai golongan yang kedua, jangan sampai kita terjerumus kepada golongan yang ketiga yang tidak mahu menghadirkan majlis ilmu sama sekali. Kemudian orang yang hadir mendapat majlis ilmu pula terbahagi 3. Yang pertama seperti mana kolam, seperti mana tanah yang subur yang ditimpa hujan. Hujan kena kepada tanah, lalu dia menyerapkan air, kemudian dia menumbuhkan tanaman dengan subur, itu yang terbaik. Yang kedua, dia tidak menyerapkan air, tetapi dia menakung air menjadi kolam, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kena air hujan, tetapi tidak diserapkan dan tidak menakung air hujan itu pergi begitu sahaja. Begitulah hati manusia ketika menuntut ilmu. Yang pertama, dia ingat, dia amalkan dan dia boleh sampaikan kepada orang lain. Itulah hati yang terbaik dan orang yang terbaik, sebagaimana tanah yang terbaik yang menyerapkan air hujan dan menumbuhkan pokok dan untuk manfaat manusia dan binatang. Yang kedua, dia tak ambil manfaat, mungkin disebabkan ilmu itu hanya sunat, dia tak lakukan.
tetapi dalam masa yang sama dia menyimpan air, dia menyimpan ilmu dan menyampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, dia tidak mendapat manfaat daripada ilmu itu, tidak diingati, tidak diamalkan, dan dia tidak mampu untuk menyampaikan kepada orang lain. Kalau orang yang menghadirkan majlis ilmu, menghadirkan diri ke majlis ilmu, terbahagi tiga. Yang terbaik nombor satu, nombor dua yang kedua. Bagaimana orang yang tak menghadirkan diri ke majlis ilmu sama sekali, sebagaimana tanah atau padang pasir yang tidak ditimpa hujan sama sekali, maka sudah pasti tidak ada dalam tanaman yang boleh diambil daripada padang pasir dan air yang boleh diambil daripada padang pasir. Kita berpindah kepada hadis yang ketiga. Dua sifat mulia yang perlu diingini. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnatain rajulun atahu Allahu malan fasallita ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak perlu cemburu atau teringin melainkan pada dua perangai dari dua jenis manusia. Pertama, seorang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan harta lalu diuruskan secara menghabiskan dalam kebenaran, dan seorang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan hikmah, Al-Quran atau ilmu, maka ia menghukum dengannya antara manusia dan mengajarkannya. Hadis yang kedua mengajar kepada kita ingin ribtah. Ribtah mana kita ingin agar sesuatu itu dapat kepada kita tanpa menghilangkan apa yang ada kepada orang yang kita inginkan itu. Yang pertama, orang yang diberikan harta yang lebih daripada orang lain, tetapi dalam masa yang sama harta itu dia rajin guna dalam kebaikan, harta tersebut dia rajin sumbang dalam kebaikan. Ini orang yang perlu kita tiru, sebagaimana yang Allah pernah kepada kekasih Allah dengan para sahabat, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar dalam perang bagi separuh. 3 minit. Dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan banyak sahabat-sahabat yang Allah gunakan kepada mereka harta, tetapi mereka gunakan harta untuk kebaikan. Dan yang kedua, orang yang diberikan Al-Quran, ilmu. Beliau boleh membaca Al-Quran, menuntut ilmu dan menyampaikan dan mengamalkan Al-Quran siang dan malam. Inilah orang yang perlu kita tiru dan inginkan menjadikan akhlak itu wujud pada diri kita, kerana orang ini akan melihat betapa banyaknya dan hebatnya ganjaran Allah SWT setelah dia meninggal dunia, hasil daripada harta yang disumbangkan dalam kebaikan dan hasil daripada ilmu yang sentiasa dituntut dan diamalkan dan disebarkan kepada masyarakat. Hadis yang keempat, kelebihan Isya dan subuh berjamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nas ma fi an-nida'i wa saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu wa law ya'lamuna ma fi at-tahjir lastabaqu ilayhi wa law ya'lamuna ma fi al-'atmati wa subhi la atawhuma wa law habwa. Hadis yang kedua, yang ketiga, empat menceritakan bahawa kalau manusia mengetahui kelebihan azan dan berada di saf pertama ketika solat jemaah bagi lelaki, maka mereka akan berusaha untuk mendapatkan fadilat atau melakukan dua ibadat yang mulia itu. Mereka tidak dapat melainkan dengan cara melakukan pemilihan atau mengundi. Mereka akan mengundi. Yang penting mereka dapat melakukan azan dan berada di saf yang pertama dalam sembahyang. Yang kedua, apabila kalau manusia mengetahui kelebihan datang awal ke tempat solat berjemaah, mereka akan segera sampai ke sana, datang awal untuk melakukan solat jemaah, kerana betapa banyaknya limpahan kebaikan dan keberkatan yang Allah akan berikan kepada orang yang datang awal ke tempat solat berjemaah. Seperti dia datang sebelum azan berkumandang, atau dia datang sekurang-kurangnya sebelum takbiratul ihram dilakukan, maka limpahan barakah wal khair begitu banyak pada dalam syarah hadis ini. Dan yang ketiga, sekiranya mereka mengetahui kelebihan solat Isya berjemaah dan subuh berjemaah, mereka akan mendatangi tempat keduanya itu walaupun terpaksa merangkak ke sana, kerana kelebihan Isya dan subuh berjemaah seperti qiyamul lail seluruh malam. Hadis kelima, salat berjemaah melebihi 27 darajat. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah tafdhu salatil fardhi bi 27 darajat. Sekali kita solat jemaah, Allah Ta'ala bagi 27. Berarti 2 hari kita solat berjemaah, Allah bagi 270 pahala. Berbanding orang solat jemaah 2 hari hanya dapat 10 pahala. Jadi kalau 2 hari solat jemaah, seorang dapat 27, 270.
seorang hari 2 hari sembahyang seorang dapat 10, maka sudah membezakan antara 270 dengan 10 untuk 2 hari. Bagaimana dengan waktu yang lebih panjang? Maka ia menjadi satu perangsang untuk kita lakukan solat jemaah. Dan di dalam syarah saya sebut secara ringkas bahawa ada 27 kelebihan solat berjemaah yang insyaAllah saya akan terjemah selepas ini. Komponen kita tahu ulama berkajian Hukumah sebut 27 kerana ada 27 perkara yang dijadikan ketika kita hadir solat jemaah. Hadis yang ke-6, nikmat syurga bertambah ketika pergi ke masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ghada ila al-masjid wa raha, a'adda Allahu lahu nuzulahu min al-jannati kullama ghada aw raha. Setiap kali kita hadir ke masjid, pergi dan pulang, Allah sediakan hidangan yang bertambah dan nikmat yang bertambah dalam syurga. Kalau orang inginkan nikmat yang lebih tinggi dan lebih hebat, maka dia perlu menyiapkan diri untuk menghadirkan ke masjid lebih banyak daripada sebelum ini. Sampai. Okey, saya hadis terakhir satu. Hadis yang ke-6, yang terakhir, ke-7. Ya. Makmum sujud setelah selesai sujud imam. Anil Bara radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma naqa'u sujudan ba'dahu. Hadis ini mencontohkan sahabat sujud selepas Nabi SAW sujud. Mengajar kepada kita bila kita solat jemaah, jangan bergerak bersama imam. Kalau kita buat serentak dengan imam pada takbiratul ihram dan salam, sembahyang kita tidak sah. Kalau kita bergerak bersama imam ketika rukuk, i'tidal, sujud dan sebagainya, hukumnya makruh dan menghilangkan pahala 27 kelebihan yang dijanjikan dalam hadis. Maka untuk mengelakkan kita daripada kurang pahala makruh, maka pastikan imam selesai sujud baru kita sujud, imam selesai rukuk baru kita rukuk. Jangan kita turun dan naik serentak dengan imam kerana boleh menghilangkan pahala 27 yang disebutkan dalam hadis. Wallahu a'lam, kita sambung selepas ini.